Nabi SAW bersabda, man asabahu ghammun. Apa maksud Nabi sebut tu? Siapa yang ditimpakan kesulitan, kesusahan, kepedihan, kesakitan, tu dia berkata, Allahu Rabbi la syarikalah. Ketika mana kita susah, kesulitan, kesakitan, kepedihan, luka, kecewa, hampa, apa kita nak sebut? Allahu Rabbi la syarikalah. Allah Tuhanku, tidak ada sekutu dengan yang lain. Sebab nak ingatkan diri kita, biar cepat pulang kepada Allah, kembali pada Allah. Bukan Allah biarkan kamu pun serabut-serabut perut ni. Kita kena faham, Allah tak biar pun. Allah ada, Allah mendengar, Allah melihat, Allah maha memahami. Alimum bidzatis sudur. Semua kat ujung hati tu Allah tahu belaka. Jadi bila kita sebut Allahu Rabbi, dada kita lapang.